Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Rusli akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Pembangunan Modul Interaktif Peribahasa bagi meningkatkan penguasaan murid tahun 5. Fokus utama saya ialah bagaimana modul interaktif ini boleh menjadi pemangkin kepada amalan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang menyokong matlamat SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Sistem pendidikan di Malaysia sedang melalui proses transformasi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan tuntutan pendidikan abad ke-21. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Dasar Pendidikan Digital serta agenda SDG 4 menekankan bahawa setiap murid perlu mempunyai akses kepada pembelajaran yang inklusif, saksama dan relevan dengan dunia sebenar. Dalam konteks ini, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan sahaja dilihat sebagai mata pelajaran teras, tetapi sebagai wahana pembinaan jati diri, penyemayan nilai murni dan pengupayaan pemikiran kritis murid. Salah satu unsur penting dalam kurikulum bahasa Melayu ialah peribahasa. Namun dalam amalan sebenar di bilik darjah, pengajaran peribahasa ini sebenarnya masih cenderung disampaikan secara tradisional, berfokus kepada hafalan semata-mata. Sehubungan dengan itu, timbul satu keperluan untuk membangunkan satu modul interaktif peribahasa berasaskan model EDI yang mampu menjadikan pembelajaran peribahasa lebih berpusatkan murid dengan memanfaatkan teknologi serta tersusun dan pada masa yang sama dapat menyepadukan elemen kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna serta kompetensi 6C. Modul ini diharap dapat menghubungkan aspirasi dasar dengan realiti sebenar di bilik darjah supaya peribahasa bukan lagi sekadar untuk mengingat makna tetapi dapat menghayati nilai dan mengaplikasikannya dalam bilik darjah. Berdasarkan pengalaman pengajaran dan dapatan kajian awal, ada beberapa isu dan masalah utama yang dikenal pasti. Pertama, pengajaran dan pembelajaran peribahasa di bilik darjah masih berpusatkan guru. Guru menerangkan maksud, murid menghafal dan terus jawab soalan. Pendekatan ini menyebabkan murid hanya bergantung kepada teknik meneka atau mengaitkan kata kunci tanpa benar-benar memahami makna peribahasa tersebut. Kedua, murid didapati lemah mentafsir dan menggunakan peribahasa dalam konteks penulisan karangan mahupun dalam komunikasi lisan. Mereka boleh menyenaraikan peribahasa tetapi mereka tidak yakin dapat memilih peribahasa yang tepat untuk situasi yang tertentu dan tak dapat menghuraikan sebab pemilihan peribahasa tersebut. Ketiga, walaupun pelbagai platform digital telah disediakan, penggunaannya dalam pengajaran peribahasa berlaku tanpa modul khusus dan tanpa pentaksiran yang jelas. Mary Fatimah dan Muhammad Rizwan menyatakan kaedah konvensional tak membina pengetahuan secara mendalam. Situasi ini betul bercanggah dengan prinsip pembelajaran bermakna dan tidak memenuhi tuntutan SDG 4. Yang menekankan pendidikan berkualiti, relevan dan juga berasaskan bukti. Oleh itu, wujud satu jurang yang sangat nyata antara aspirasi dasar dan amalan pengajaran dan pembelajaran peribahasa di bilik darjah. Jurang inilah yang cuba untuk ditangani melalui cadangan pembangunan modul interaktif peribahasa berasaskan model EDI sebagai satu rangka kerja yang sistematik untuk transformasi digital. Berpaksikan kepada isu tersebut, kertas konsep ini digerakkan oleh beberapa objektif khusus. Pertama,
untuk membangunkan modul interaktif peribahasa yang direka bentuk secara sistematik berdasarkan model EDI bagi murid tahun 5. Kedua, untuk mengenal pasti keberkesanan modul ini dalam meningkatkan penguasaan peribahasa dari segi kefahaman makna, keupayaan menghubung kait dengan konteks dan kebolehan murid menggunakan peribahasa dalam komunikasi lisan dan penulisan. Objektif ketiga, untuk meneroka persepsi dan tahap penerimaan murid terhadap modul interaktif ini. Secara keseluruhan, objektif ini memastikan modul yang dicadangkan bukan sekadar menarik dari segi visual tetapi mempunyai asas pedagogi yang kukuh dan potensi impak yang boleh diukur. Bagi menyokong objektif tersebut, 3 soalan kajian utama digunakan sebagai panduan. Pertama, bagaimanakah modul interaktif peribahasa dapat dibangunkan secara terancang menggunakan model EDI? Kedua, sejauh manakah model ini berpotensi untuk meningkatkan penguasaan peribahasa murid? Ketiga, apakah persepsi dan tahap penerimaan murid terhadap penggunaan modul interaktif ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? Soalan-soalan ini penting kerana ia membuka ruang kepada penilaian fasa kajian yang seterusnya. Selain dapat membantu menstrukturkan kandungan modul mengikut keperluan yang sebenar. Sorotan kajian terhadap literatur 5 tahun yang terkini menunjukkan beberapa dapatan menyokong cadangan modul ini. Kajian pembangunan modul interaktif di sekolah rendah mendapati penggunaan multimedia, animasi dan aktiviti interaktif mampu meningkatkan motivasi, tumpuan dan pencapaian murid. Menurut Nur Farahana, modul interaktif memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pencapaian murid. Kenyataan ini disokong oleh Zamri dan Nur Aisyah bahawa aplikasi multimedia berkesan untuk komponen sastera seperti peribahasa. Penyelidikan yang menggunakan model EDI dalam pembangunan modul bahasa Melayu juga melaporkan modul yang terhasil lebih tersusun, jelas objektifnya dan mudah dilaksanakan oleh guru kerana setiap fasa menuntut semakan pakar dan penilaian yang berterusan. Menurut Jaiz, model EDI terbukti sistematik dan meningkatkan pencapaian serta sikap positif murid. Vincent J. Lamarca dan Amnan Awang Ali juga berpendapat bahawa model EDI fleksibel dan terstruktur. Dalam masa yang sama, kajian berkenaan penggunaan modul interaktif peribahasa menunjukkan penyampaian visual dan interaktif membantu murid memahami makna dengan lebih mendalam berbanding penerangan tradisional semata-mata. Modul interaktif ini satu mekanisme dalam menerapkan pemikiran kritis berbanding sekadar hafalan. Namun, masih kurang kajian yang mengintegrasikan model EDI untuk membangunkan modul peribahasa. Secara umum, sorotan kajian ini menunjukkan 2 perkara, modul interaktif dan model EDI terbukti berkesan tetapi masih kurang aplikasi khusus dalam bidang peribahasa yang menggabungkan elemen KPPB, 6C dan SDG 4. Maka, kertas konsep ini hadir untuk mengisi kelompongan tersebut. Metodologi kertas konsep ini tentang modul interaktif peribahasa dirancang secara berfasa dapat meningkatkan pencapaian, motivasi, pelibatan murid di samping menyokong kompetisi digital guru. Berdasarkan asas itu, kerangka konseptual modul ini berteraskan hubungan input, proses, output dan outcome yang diintegrasikan dengan model EDI. Dari sudut input, modul interaktif ini mengambil kira keperluan di SKP Bahasa Melayu,
profil dan keperluan murid. Sokongan infrastruktur digital sekolah serta hala tuju dasar pendidikan dan SDG 4, pendidikan berkualiti. Dari sudut proses, 5 fasa EDI dilaksanakan secara lebih terancang. Dalam fasa analisis, jurang penguasaan peribahasa dan keperluan teknologi akan dikenal pasti. Dalam fasa reka bentuk, hasil pembelajaran, strategi interaktif, susunan aktiviti dan instrumen pentaksiran dirangka. Dalam fasa pembangunan, modul dibangunkan dengan bahan multimedia, ada latihan berperingkat, tugasan yang lebih autentik dan rubrik penilaian. Fasa pelaksanaan, keberkesanan modul dijangka diukur melalui ujian pra dan pos, analisis tugasan, soal selidik, persepsi dan tahap penerimaan murid. Output yang disasarkan ialah peningkatan penguasaan peribahasa, pembelajaran yang lebih bermakna serta pembinaan sasiah dan pemikiran kritis. Manakala outcome jangka panjang ialah amalan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkualiti dan boleh diskala selaras dengan SDG 4. Dalam konteks kertas konsep, dapatan yang diketengahkan adalah dapatan jangkaan berasaskan reka bentuk modul dan bukti kajian lepas. Secara naratif, modul interaktif yang dibangunkan melalui model EDI dijangka menghasilkan peningkatan yang jelas dalam beberapa aspek. Modul interaktif peribahasa yang telah disahkan oleh pakar kandungan dan media akan berjaya dibangunkan. Modul ini mengandungi elemen multimedia, ada video, kuis interaktif yang direka khusus untuk murid supaya lebih tepat mentafsir makna, lebih yakin memilih peribahasa yang sesuai dengan situasi. Terdapat peningkatan signifikan skor min ujian pasca kumpulan eksperimen berbanding kumpulan kawalan apabila penggunaan aktiviti interaktif, ada kuis digital dan tugasan autentik ini mampu menggerakkan murid daripada hafalan kepada pembinaan makna peribahasa tersebut. Penerimaan positif daripada murid juga akan diterima apabila modul interaktif ini menarik dan lebih mudah untuk difahami. Dari sudut perbincangan, modul ini dilihat menyokong teori konstruktivisme apabila berupaya mengatasi kelemahan pedagogi hafalan secara tradisional. Murid terlibat secara aktif dalam meneroka, berdialog dan memberi justifikasi terhadap pilihan mereka. Pada masa yang sama, elemen sasiah dan pemikiran kritis diperkukuh melalui aktiviti kolaboratif dan penilaian rakan sebaya yang menuntut kesantunan bahasa, penghormatan pandangan orang lain serta kemampuan berhujah. Hal ini selari dengan dapatan kajian lepas yang menegaskan bahawa modul interaktif yang dirancang dengan baik bukan sahaja dapat meningkatkan pencapaian akademik, malah membentuk kemahiran insaniah murid. Kesannya, modul ini berpotensi menjadi contoh amalan pengajaran dan pembelajaran yang menepati indikator pendidikan berkualiti di bawah SDG 4. Implikasi daripada kertas konsep ini dapat dilihat pada 4 peringkat. Melalui aspek pedagogi guru bahasa Melayu, modul ini menyediakan satu bahan pengajaran yang lengkap, tersusun dan sejajar dengan kurikulum serta dasar semasa. Pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih cekap, inklusif dan lebih bermakna. Guru tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada buku teks atau mencari bahan. Sebaliknya, boleh menggunakan modul ini sebagai satu pakej yang menggabungkan kandungan, aktiviti dan pentaksiran.
Bagi murid, modul ini memberi pengalaman belajar peribahasa yang lebih menyeronokkan, lebih interaktif dan dekat dengan kehidupan mereka. Sekaligus berpotensi meningkatkan motivasi, keyakinan dalam penguasaan peribahasa. Kajian modul interaktif ini juga menyokong pembangunan 6C pemikiran kritis dan karakter. Murid digalakkan membina sasiah positif melalui kesantunan dalam memberi maklum balas dan mematuhi etika penggunaan sumber digital serta mengasah pemikiran kritis apabila diminta untuk menjelaskan dan mempertahankan pilihan jawapan peribahasa. Bagi pihak sekolah dan sistem pendidikan, model ini boleh dijadikan model intervensi yang boleh dilaksanakan di sekolah lain sebagai sebahagian daripada usaha memperkasakan pendidikan bahasa dan mencapai sasaran SDG 4 dari segi pendidikan berkualiti dengan menyediakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sebenar. Implikasi yang terakhir ialah dari segi ekosistem dan sumber digital. Pembangunan modul interaktif ini menghasilkan satu bahan pengajaran yang boleh diakses semula pada bila-bila masa sahaja melalui platform digital. Dari perspektif SDG 4, penggunaan sumber digital yang mudah dicapai menyokong prinsip akses yang lebih saksama terutama bagi sekolah yang mahu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran tanpa adanya kos pembangunan bahan yang tinggi, sekaligus mengukuhkan kelestarian amalan pengajaran dalam jangka panjang. Sebagai penutup, beberapa cadangan dikemukakan untuk mengukuhkan pelaksanaan modul interaktif peribahasa ini. Pertama, modul ini perlu disertakan bersama satu panduan guru yang lengkap supaya fasa EDI dapat dilaksanakan secara konsisten. Kedua, bagi mengukuhkan bukti empirikal, kajian lanjutan wajar dijalankan dengan melibatkan sampel murid dan sekolah yang lebih besar serta pelbagai konteks. Ini membolehkan keberkesanan dan kebolehsuaian modul diuji secara lebih menyeluruh sebelum disyorkan sebagai amalan terbaik di peringkat yang lebih luas. Ketiga, modul interaktif ini juga berpotensi untuk diteroka integrasinya dengan platform lain dalam ekosistem D5. Integrasi ini akan memudahkan capaian, pemantauan kemajuan murid dan perkongsian sumber antara guru secara lebih sistematik. Keempat, secara keseluruhannya, kertas konsep ini mengemukakan pembangunan modul interaktif peribahasa sebagai satu intervensi pedagogi yang sangat terancang berasaskan model EDI, reka bentuk yang kukuh. Kelima, rumusannya, pelaksanaan modul ini diyakini dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah dan secara langsung menyokong usaha negara untuk mencapai matlamat pembangunan Mampan 4 iaitu menyediakan pendidikan yang berkualiti, inklusif dan relevan kepada semua murid. Secara keseluruhannya, kertas konsep ini menegaskan bahawa pembangunan modul interaktif peribahasa berasaskan model EDI merupakan satu langkah strategik untuk menangani kelemahan penguasaan peribahasa murid, dapat menghubungkan penggunaan teknologi dengan pedagogi yang berkualiti serta memupuk sasiah dan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Dengan pelaksanaan dan penambahbaikan yang berterusan, modul ini berpotensi menjadi pemangkin kepada transformasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu
di sekolah rendah dan menyumbang secara langsung kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG 4, pendidikan berkualiti. Sekian, terima kasih.